Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ni Alang nak share bukan berkenaan mesin basuh, tapi Alang nak share benda yang Alang pernah share sebelum ni adalah type connection untuk mesin basuh. Okey, first kali kalau tengok dekat sini, ini adalah connection yang datang dengan mesin basuh. Maksudnya quick connect datang dengan yang screw type dia datang sekali. Okey, jom tengok dengan lebih dekat. Okey, ini adalah set hose yang datang dengan mesin basuh. Kalau kita baru beli mesin basuh, dia akan datang set hose yang ni lah dengan panjang yang macam ni. Okey, so kalau tengok dekat sini, ini adalah quick connect dan satu lagi screw type. Okey, yang ni yang telah dipasang oleh orang yang hantar mesin basuh. So yang ni Alang tutup dahulu. So bila tutup, bila buka ini akan ada remaining air lah, sebab air dah start masuk. Okey, nampak? Air dah start masuk. Okey. Okey, so yang ni Alang tak nak pakai yang ni. Ni Alang buka. Okey. So Alang akan pasang quick connect yang jenis macam ni. So jenis macam ni boleh dapat kat mana? Boleh dapatkan dekat DIY. So pastikan rubber dekat bahagian dalam ni ada Okey, bentuk macam ni. So yang ni sangat senang untuk dipasang. Untuk first timer pun tak ada masalah. Memang sangat senang. So yang ni just screwkan saja. Ikut dia punya thread. Okey, ketatkan pakai tangan. Okey dah, ataupun pakai ragum ke tak kisah. Jadi dia kemas dan ketat. So quick connect ni boleh sambungkan semula. Okey dah. Okey, nampak. Okey, so Alang buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So dah buka dah. Kalau nampak menitik ke boleh try, boleh goyangkan balik ke apa ke. So yang ni nampak steady. Okey, so kali korang itu saja perkongsian Alang berkenaan dengan quick connect. So siapa yang prefer untuk pakai yang ni sangat mudah lah. Alang memang suka pakai quick connect yang jenis macam ni sebab dia senang untuk pasang. So itu saja sebab dia, tak ada sebab lain pun. Kalau jenis macam ni pun tak ada masalah, boleh je pasang. So lagi senang macam ni. Okey, so itu saja perkongsian daripada Alang. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang Hanafi.